Okey, yang ni susah sedikit dah. Apa yang kita belajar tadi, okey, contoh yang ini. Okey, kalau 3 ni kita tambah 1 kan. Oops. 3 ni kita tambah 1 dekat kuasa dia. Okey, jadi 4. Kemudian 4 per dengan 4 tu. Okey, yang tu lebih kurang sama. Tapi kat dalam dia banyak sikit ya. Ada kuasa 5. Dalam tu dia ada algebra. So, kita tengok, okey, kita ingat balik. Kalau pembezaan, contohnya, 3x tambah 4 kuasa 5. Kalau kita nak buat beza, kita buat beza. Okey, 5 ni turun ke depan. Yang ni kita kekal kan? Jadi, tolak 1. Dan kat dalam kita beza sekali lagi. Dan kita darab semua ni. Okey. So, pengamiran pula. Okey, pengamiran ada sikit beza sikit. Okey. Pengamiran, kuasa dia jadi tambah kan. Dia kuasa dia akan jadi tambah. Jadi, kuasa dia akan jadi 6. Okey, 6. Per dengan 6. Okey, per dengan 6. Kemudian, dalam tu beza dapat 3. Per dengan 3. Itulah. Dia beza sikit. Tengok yang ni, dua ni. Kalau beza, kita turun ke depan, kita tolak. Yang ni, tambah, baru kita bahagi. Okey? Okey. So, kita tengok sekali lagi ya. Okey, kita tengok yang ni. Bawah ni. Okey, pengamiran ya. Okey. Yang ni, kita kamilkan setiap yang berikut. So, kita kamil. So, kamil dx. Kena body x. So, kat dalam kita salin. Kita salin. Ini 4. 4 tambah 1 jadi 5. Per dengan 5. Dalam kita beza. Beza, kemudian kita bahagi. Kalau ini y sama dengan ni. Okey, sekali lagi. Kalau dy dx. Macam mana? Dy dx salin juga apa yang kat dalam. 4 ni turun ke depan. Kemudian tolak 1 dapat 3. Kuasa dia tolak 3. Kemudian dalam tu beza jadi darab. Nampak perbezaan dia. Kamil, lepas tambah, kita bahagi. Lepas beza, kita bahagi. Okey. Ini pula kita tengok ini ya. Kita kamil. Sebelum kita nak kamil, okey, 3. 5x tolak 3, ni 6 kan jadi negatif 6. Okey, kemudian 3 ni kita boleh letak kat luar, boleh letak kat dalam. Okey, saya letak kat sini lah. Okey. 5x tolak 3. Okey, ini negatif 6 tambah 1 jadi negatif 5. Okey, kemudian kita bahagi apa yang kita dah tambah. Negatif 5 dekat sini. Kena beza kat dalam. Jadi bahagi. Okey ya. Okey, ini cara senang sikit. Okey, ada satu cara lagi. Cara kaedah ganti. Okey, dekat buku teks dia ada. Dekat buku teks. Okey. Buku teks dia ada tunjuk lah. Dia biar yang ni jadi U. Kemudian dia beza. Okey, dia dekat sini. Dia guna apa? Petuah rantai. Petuah rantai ingat lagi tak? Petuah rantai. dy per du. Ni kemudian dy dx darab dx du. Tak ingat tak apa. Nanti cikgu tunjuk Okey, tak ingat tak apa. Ini akan diberi dalam peperiksaan. Okey, saya tunjuk dia punya teori dulu ya. Okey, kalau dia nak kami yang ni. Okey, kita beza apa yang kat dalam. Sebab kita lepas beza kan, kita dapat balik apa yang kita nak. Okey, okey, dia dapat ni ya. Okey, so kita biar kat dalam. Dalam ni jadi U. Dalam ni jadi U. Kemudian kita beza. Lepas kita beza, kita dapat dapat A lah kan. Ini dalam ni jadi U. Kemudian du dx jadi A. Kemudian dy. Yang ni sudah jadi U kan. Yang ni sudah jadi U. Yang ni sudah jadi U. dx ni kena jadi du. Kalau tak, dia tak boleh kamil. Okey. So, kita ada dy dx sama dengan ni. Sebab kita kamil apa yang kat dalam. Kamil ni. Okey, kita dapat balik y. So, kita kamil yang ini. Kita dapat balik apa yang kita nak lah kan. Y kan. Kita dapat balik y. Okey.
So, dekat sini, dia nak dx ni, kita nak jadi du. Okey, nak jadi du. Tapi dia bukan, dia ada cara dia, ya. Okey, dia ada cara dia. Okey, dia ini, ini kan du dx. Okey, du dx. Du sama dengan a dx. So, du per a sama dengan dx. So, kita ganti dx ni jadi du per a. Jadi kita keluarkan A ni nombor boleh keluarkan. Baru kita kamil apa yang kat sini. Okey? Kita kamil apa yang dekat sini macam mana nak kamil? Ni tambah satu per dengan apa yang kita dah tambah. Tambah C. Okey. So tambah C. Okey, cikgu tunjuk ya, tunjuk kat dalam ya. Okey, kita tengok ini cara penggantian. Okey, contoh kalau kita buat tadi, kalau kita tambah satu kan, tambah satu kena per dengan apa yang dah tambah, kemudian bahagi apa yang beza. So kalau kita guna kaedah ganti ya, sebab buku teks ada, cikgu kena ajar ya. Okey, ini jadi U. So kita dapat kamiran ini jadi U. Okey, so U sudah jadi yang ni lah. Ini jadi U. Kemudian kita beza du dx. Dapat 3. Okey, ini kena jadi du. Okey, so dx ke sana jadi 3 dx. Kemudian 3 turun ke bawah. Bahagi dx. So dx ni akan ganti jadi du per 3. Okey, du per 3 ya. Okey, du per 3 dekat sini lah. Okey, du per 3. So, per 3 ni boleh bawa ke luar. Okey. So, saya boleh bawa ke luar. Okey, kemudian saya beza. Okey, kemudian saya bukan beza. Sorry, kemudian saya kamil. Mana ada beza? Kamil U6 per 6. Boleh? U6 per 6. Okey, so sekarang saya dah ada jawapan dia. 3 darab 6 dapat 18. U6 tambah C ya. Okey, so dekat sini. Okey, tambah C. Okey, so U dekat sini kan saya tak tukar tadi. Jadi 3x tambah 5 ganti balik. Cara complicated sikit lah. Okey. Okey, kita tengok soalan ni. Ni kita tukar jadi kuasa 1/2. Punca kuasa 2 kan? Jadi 1/2. So first, ini jadi U. Ini jadi U. U sama dengan 5x tambah 2. Jadi kita dapat 5. Lepas kita dapat 5, kita dapatkan du per 5. Kenapa? Sebab ini dah jadi U. Ini kena jadi du. Du per 5. Okey. So lepas tu kita kamil. Ini tambah 1. Tambah 1 dapat 3/2. Bahagi dengan 3/2. Okey. Ni du ni dah hilang dah sebab kami dah buka kan. Kita dah kami du ni sudah hilang. Du ni sudah hilang. 1/5. 1/5. Sebab ini nombor, kita tak payah kamil. Nombor dia di sebelah dia. Per 5 boleh bawa ke depan. Okey. Dan ini boleh bawa ke depan. Jadi 1/5 kamil U 1/2 du. Okey, 5 ni jadi darab sahaja. Kemudian ini kamu guna kalkulator. Yang ni kamu guna kalkulator. Okey, guna kalkulator kira. Okey, dapat 15/2 kan? Okey, dapat 15/2 U 3. Kita tambah C. Okey, ini dapat 15/2. So, kita nak naik balik jadi 2/15 kan? So, ni jadi 2/15. U 3/2. Satu per dengan 5/2. 15/2 dia akan dapat 2/15. Okey. So, yang ni kita dah dapat. Kemudian kita isi balik. U tu apa? U tu 5x tambah 2. So, kita isi balik. Dan kita dapat jawapan.
Boleh ke? Laju sikit kan? Ha. Boleh ke? Ke pening? No respond. Boleh tak?